Betul. Maksudnya you tak pernah naik kapal balon sebelum ini pun? Tak pernah naik balon. Pertama kali naik balon adalah daripada BKI ke Kul. Yes. Apa perasaannya tu? Nangis dalam kapal. Sebab tinggalkan family. Sebab diorang pun berikan diorang pun berikan bahu untuk bersandar. Gitu. Dah pandai dah. Nak bahu dah pandai dah kan. Bahu apa tu? Bahu ni dah pencara lah. Nak nangis, gagal. Ayo. Lain macam. Manjanya. Oops. Tapi kemudian bila sekarang perubahan kehidupan you rasa apa masa depan lagi yang you cari, yang you nak capai lagi, Yong? You nak buat apa lagi, Yong? You nak jadi jawatan apa lagi tu? Sekarang ni memang ke arah untuk kembangkan diri sendirilah. Jangan kembang bukan sangat. Diri. Career. I mean career. Okay. Kita nak kembangkan career sebab kita nak lifestyle. Yes. So far adalah angan-angan nak buka bisnes sendiri. Betul. Ada nak beli rumah. Yes. Tapi rumah paling sudah belikah? Belum lagi. Belum InsyaAllah kemudian. Beli kat kucing Kucing pula dah. Orang rumah dah pandang lain macam dah ni. Dapatlah aku sewa. Syukur bolehlah bayar sewa kat kucing nanti. Suka nak pergi kucing. Suka. Kucing number 1. Oh my god. Sabah number 1 juga. Semua tak, Borneo number 1. Pandai kan? Pandai kan Borneo number 1. Korang masih lagi bersama dengan kami Cicet Aviation Career, Think Aviation, Think Mia Teknik. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masih lagi bersama dengan kami Cicet Aviation Career, Think Aviation, Think Mia Tech. Dan kepada anda semua, inilah kita bermulalah kempen yang mana aviation is not only a career but is a lifestyle. Bukan suatu kerjaya sahaja, tapi bekerja dalam bidang penerbangan ini adalah kehidupan kita. Memang betul pun. Kalau macam CK dulu pun, memang itulah kehidupan. Sebab itulah kita panggil orang luar outsider. Orang dalam kita panggil insider. Baik, untuk anda semua boleh teruskan ikuti kami punya social media yang pastinya hampir setiap malam kita akan live di TikTok. Dan untuk kepada anda, segala-galanya hanyalah kepada anda. Sebarang soalan anda boleh komen dekat bawah. Ada pertanyaan yang boleh komen dekat bawah. Ada pujian boleh komen dekat bawah. Ada kritikan, DM. Tak payahlah tulis. Penat aku. Baik, untuk anda kali ini seperti biasa Cik-Cik kali ini kita bukan saja nak dapatkan informasi secara yang lebih seronok, fun dan sebagainya, tetapi hari ini juga kita bawakan ini dia salah seorang. Saya pernah berjumpa dengan dia 100 kali. 100 kali. Hai, apa khabar? Hai, baik. Okey, perkenalkanlah diri anda dahulu. Cantiknya, grooming meletup lah. Hai. Okey, so hai, nama saya Fitri. Boleh panggil saya Yong saja. Saya single tapi tak available dah. Single tapi tak available dah. Tak. Masih lagi single. Takut-takut lepas ni dah tak single dah keluar ni kan? Tak tahu lagi. Dah keluar solo dah. Album ke? Baik, umur berapa tu? Daripada mana berasal tu? Okey, umur saya 28 tahun. Saya asal Sabah. Sabah dekat mana tu? Suka kan orang Sabah sebut Sabah je. Sabah tu luas. Saya asal pedalaman, Keningau. Orang Bukit. Sebab saya bukan belah laut. Saya belah bukit-bukit pedalaman. Okey. Betul. Kemudian sekarang berkhidmat di KLIA. KLIA 1, betul. Wah, kerjayanya berdentum. Okey, kalau cerita sejarah you, of course lah kan aviation not a career. Not only the career tapi now is a lifestyle. Bermula pada tahun berapa ni you start menjijak kaki dalam dunia aviation ni? Saya rasa start 2019. 2019 tu saya baru datang ke Mantin Miatek sini. And then Miatek kat sini. Betul. You belajar dekat sini. Yes. Macam mana berjumpa jodoh tu boleh datang dekat Miatek?
jumpa jodoh dekat dekat airport. Dekat airport. Tapi kita ambil tengok Facebook dulu. Tak ada, memang jumpa kat airport je. Okey. Tapi kita ambil tahun yang sama belajar kat MIATEC 2019, tapi kita langsung tak jumpa masa 2019 tu. Kita orang just jumpa 2022. Yes. Tapi maksudnya you belajar tahun 2019 tu, you ambil course apa? Basic customer service and cabin crew. Berapa lama? Kalau ada orang tanya kat bawah tu, kita cakap tiap-tiap hari live dah kan, berapa lama kan? Tapi you cakap lagi sekali. Saya ambil 3 bulan sahaja masa 3 tu. bulan sahaja. Apa perasaan waktu tu meninggalkan kampung halaman? Yelah, MIATEC kan mesti kat Semenanjung. Betul. Mana belum lagi kita buka dekat BKI tu kan. Betul. Masa tu memang sedih lah sebab saya anak bongsu. Ya, berapa orang adik-beradik? Daripada 7 orang. So saya biasa dengan family apa semua. So memang sedih lah. And then datang sini saya tak ada siapa. Tak ada siapa. Tapi untungnya sebab masa saya datang belajar kat sini, MIATEC siapkan tempat tinggal. And then masa kita pergi study pun dia siapkan bagi lunch macam tu. Jadi semua dah terurus datang sini lah. Betul. Tak adalah datang tu orang kata apa tu sebatang kera betul. Tak sebatang ada. kera Betul. Betul. So datang ada semua, tapi kalau kita imbau balik dekat airport, nangislah satu keluarga, satu kampung datang ke satu keluarga. Satu keluarga. Macam mana dapat approval tu pula? Sebab just masa tu family memang bagi support 100% untuk pergi. Baik, nak tanyalah kan, kita dah berkenalan dengan you ni, tapi kita nak tanya dia, macam mana you tahu tentang dunia penerbangan ni sebelum 2019? Kalau waktu tu memang kau rasa macam, memang nak kerja penerbangan ni. I nak kerja lah, I nak jadi apalah. Ada terfikir ke macam mana? Ke ada family member kerja dengan BK? Tak ada. Dia cuba daripada sebuah lagu dekat Sabah. Sebuah lagu? Betul. Actually, pasal Tony Fernandez. Yes. Actually, dia punya lirik tu just bunyi macam ni. Dia cakap apa, dulu gaman Tony berangan bisnes aeroplane. Kerja kuat, sini sana tak ada komplain. Lepas tu dia cakap, tengoklah sekarang kapal merah terbang sini sana. Wow. Yes, that one song from Joseph Kajangan, local singer dekat Sabah. Dekat Sabah. Yes. Bila you dengar tu, you terus study, you terus ambil tahulah. Sebab that one actually from my dad. Dia cakap cuba korang ambil contoh Tony Fernandez apa semua. Betul? Tak tahulah betul ke tak lagu tu pasal dia, tapi kalau tengok pun memang pasal dia lah. Memang pasal dia lah kan. And then daripada situ berminat daripada kecil lah. Tapi 2019 baru try jejak kaki. Jejak kaki masuk situ. Tapi ayah memang bagi untuk merantau ke Semenanjung? Memang bagi. Walaupun titisan air mata. Betul. Cuma memang aku pula sebab waktu ni. Aku memang sebab kalau jumpa kau ni sebab aja cerita dia. Cuma itulah memang nasihat tu memang banyak lah. Sebab saya ada 2 orang kakak, and then saya ada 4 orang abang atas saya. 4 orang abang. Semuanya masih lagi di Sabah? Ada, semua dekat Sabah. Ada 2 orang je abang dekat sini. Dah ada 2 orang abang dekat sini. Betul. Dah berkahwin lah. Single juga lagi. Single je semua. It's okay, aviation is lifestyle. Betul. Okay, so bila you masuk tu, macam mana you rasa yang sepatutnya you masuk MIATEC ni? Kenapa tak you pergi terus? Maksudnya macam mana tu? Maksudnya kenapa you nak bersambung lagi belajar dalam dunia aviation daripada you terus masuk? Saya kalau jumpa dengan Yong ni, memang saya confuse bahasa tu sebab saya lebih kepada Sarawak. Betul. Kalau walaupun Sabah pun saya akan, lidah saya akan mulalah nyatok awaknya semua nyatok kan. Tapi kami dah biasalah, dah faham lah. Dah faham dah kan. Jumpa sikit je akan ada macam ayam dengan itik tapi faham. Aduh. Okay, yo. So, bila you masuk MIATEC, you belajar apa you rasa sebenarnya? You rasa bertuah ke? You dapat tahu banyak sangat tentang aviation, ataupun you rasa waste time je? Kuat pula kau aku hari ni. Okay.
So bagi saya kalau orang cakap waste time tu, tidak. Bagi saya 100% sangat berguna dekat saya. Sebab apa? Saya datang daripada pedalaman Sabah, tempat yang sangat terpencil, and then kita tak terbuka dengan pekerjaan dekat luar, macam dekat airport apa semua. Kita memang duduk dekat kampung je, and then kita just pergi kerja dekat bandar apa semua tu pun susah nak cari kerja. And then bila datang dekat Miatek, dengan zero knowledge, bila saya sampai dekat Miatek apa semua, saya dapat banyak ilmu lah, saya boleh cakap. Dulu saya datang kat Miatek, saya masih ingat saya make up macam badut. Macam badut sebab saya tak reti nak eyeshadow. Yes. Pipi merah je. Correct. Asal boleh je. Tapi bila datang dekat Miatek, kena ajar grooming, kena ajar cara bercakap. Dulu saya tak ada confident pun. Dulu saya macam tikus je, diam-diam je, tak berani. Tapi bila dah dengan Miatek, jadi saya dah pandai nak bercakap dah. Nak bercakap. Betul. Itu cakap dari segi untuk diri you lah kan. Betul. Maksudnya you tak pernah naik kapal belon sebelum ini pun? Tak pernah naik belon. Pertama kali naik belon adalah daripada BKI ke Cool. Yes. Apa perasaannya tu? Nangis dalam kapal. Sebab tinggalkan family. Tapi tak henti-henti nangis je? Tak adalah. Sembunyilah nangis, malu dekat orang sebelah. Tapi memang tak dapat bayangkan. Tapi seronok ke tengok pramugari di atas kapal terbang waktu tu? Yes, sangat seronok. Sebab diorang nampak sangat cantik, sangat handsome macam sikit. Terima kasih. Malas nak cakap tu. Okey, teruskan. Lagi-lagi kalau nampak pilot, macam kan. Masa tu budak lagi, 2019 kan, muda. Betul. Lagi. Sekarang pun muda juga. Tambah muda. Muda. Kemudian bila sampai di airport KLIA yang besar, yang tak sesat dah. Sesat. KLIA itu sangat besar, tak tahu nak pergi mana apa semua. Sebab Miatek memang ambil kita dekat airport, tapi kita kena keluar daripada kapal pergi arrival tu. Mana nak cari kan? Memang masa tu macam memang nampak sangat budak lah. Tengok signboard, ni. Sebab kalau untuk pengetahuan anda yang mana belum pernah naik pergi ke airport, kalau di airport dia tak tulis keluar kan. Macam kita pergi pasar raya kan, macam keluar. So kita tahu mana keluar kan. Betul. Dekat sini tulis ketibaan. Ketibaan tu apa ya? Betul ke nak keluar? Kita nak keluar ni kan. Yang ini ketibaan lah. Tunggu ketibaan apa pula ni kan. Jadi itu benda-benda yang sangat-sangat kita kena belajar dalam dunia aviation. Sampai je you dekat Miatek, you terus diberi hostel, tempat tinggal. Dan berkenalan dengan kawan-kawan di Semenanjung. Nyatu rasa macam kecil je atau macam mana? Memang rasa macam kecil je sebab tak kenal siapa. Tapi sebab masa kita ni, untunglah rezeki saya dapat kawan-kawan yang bagus, yang berkawan apa semua. Ada juga kawan-kawan yang memang asal daripada Semenanjung, memang diorang pun jaga kita macam ni macam tu. Masa tu kita ada banyak perbezaan daripada daripada segi bahasa. Bahasa yalah. Saya tak dapat nak faham apa diorang cakap. Bahasa Semenanjung dengan Sabah. Dengan Sabah. Betul. You bahasa Sabah. Betul. Tapi sekarang macam tak ada Sabah langsung kan. Saya pula nanti ikut-ikut Borneo. Bolehlah sikit. Boleh. Sekarang lagi lancar betul. Dia contohnya lah ayat yang Sabah dengan Semenanjung pakai tak sama. Semenanjung cakap saya tak reti buat benda ni. Tapi kita tak, orang Sabah tak cakap saya tak reti. Sabah cakap saya tak pandai. Saya tak pandai buat ni. Saya tak pandai buat ni. Jadi bila saya cakap dekat sini saya tak pandai, then diorang macam tak pandai. Tak pandai. Mana? Macam tu. Betul. Tapi memang saya rasa sebelum tu saya nak bertanya macam ni. Kalau ikut, yelah ramai penonton kita sebenarnya daripada ibu bapa, sanak saudara dan juga yang sebaya dengan kita atau yang lebih muda yang mereka nak masuk dalam dunia aviation. So saya nak tanya lah, untuk you ni sekolah macam mana? Rasa you antara pelajar yang bijaksana atau pelajar yang kurang? Saya rasa saya boleh dikatakan di tengah-tengah. Tapi bagi saya lah, aviation ni sangat
saya boleh cakap aviation tak double standard macam tempat lain. Sebab apa? Saya kelulusan saya cuma SPM saja. Betul. And then memang aviation nak SPM je. Yes, correct. Kalau you pergi degree ke apa ke, betul. dia minta memang SPM tak balik. Yes. Sebab masa dekat Sabah, peluang pekerjaan tu sangat sedikit. And then competition sangat banyak. Dia besar. And then SPM tu macam kurang dipandang. Dia nak diploma, even nak jadi clinic assistant pun dia nak diploma atau STPM. Sebab ramai kan yang SPM sana. Betul. Tapi bila sudah tahu bidang penerbangan ni, actually saya boleh cakap untuk pekerjaan, kalau nak cari, aviation adalah market yang paling laku sekarang. Sebab apa? Dia cuma perlukan SPM and then you willing untuk kerja shift. Itu je. Yang saya seronok sangat kalau you cakap pasal peluang pekerjaan, paling seronok sangat sekarang ni, Royal Brunei sudah open untuk cabin crew. Emirates dah open. Dan banyak international sekarang berderu-deru. Diorang buka pencarian pekerjaan dalam dunia aviation. Jadi nampaknya sekarang dah start booming kembali. Orang sudah membuka peluang, tidak lagi menutup peluang tersebut, dia buka balik kerana sekarang terlalu hebat kan. Tapi sebenarnya ekoran daripada COVID sebelum ni banyak dilepaskan kan. Jadi sekarang mereka sudah bersedia untuk mengambil kembali pekerja-pekerja tu. Okey, kenapa saya tanya pasal pendidikan tu? Sebab ada yang masuk dekat kita punya live TikTok, ada yang masuk dekat kita punya YouTube ni. Soalan dia Yung adalah, saya SPM je, bahasa Inggeris tak kredit. Kan susah lah kan. Tapi jangan risau, untuk aviation career ni, yang mana kita ada TOEIC. Yes. Untuk anda cover kembali bahasa Inggeris anda. Kalau tak, anda tak tahu nak ambil kat mana. Nak belajar sendiri, orang kata buat sendiri pun boleh. Tapi you nak belajar dengan siapa? Nak semangat belajar tu kan. Kalau dia SPM pun dah macam tu, kita kena ada kawan untuk ni. Kalau untuk you ambil TOEIC lagi? Ambil lagi. Betul. Even though saya punya English memang kredit, tapi ambil lagi. Ambil juga. Sebab seronok kan, dah ada kawan-kawan belajar sama-sama kan. So ambil mood belajar. Wow. Baik. Belajar dekat Betek ni, subjek yang paling you macam tak sabar nak masuk tu tengok lecturer. Subjek apa dekat sini? Mula-mula ada berapa banyak subjek? Banyak subjek, saya tak ingat dah. Grooming, bahasa English, and then kita belajar tentang sistem. So apa subjek paling favourite you? Paling favourite saya adalah macam mana kita nak handle passenger yang agresif, and then macam mana kita nak handle stress kita, pressure di tempat kerja. Dia ajar kat sini? Ajar? Yes. Waktu tu baru you tahulah. Dan pastinya ada exam juga kan? Betul, ada exam. Takutlah. Mula-mula takut, tapi itulah, ada mood belajar, tak takut dah. So jadi bila belajar dekat sini, tentu sekali ada pensyarah-pensyarah ataupun tenaga-tenaga pengajar yang ada. Siapa antara nama tenaga pengajar yang you ingat tu? First kali Sir Osman, Sir Zul, Sir Frezo, Madam Tini, Madam Zana. Ini mesti sebab you daripada jauh perantau, mereka jadi macam abang. Sebab tu you ingat nama-nama tenaga pengajar tu kan. Betul. Apa yang diorang selalu cakap dekat you? Kalau you cakap macam, kau aku sedih jugalah ni kan, tidak ada siapa dekat sini semuanya. Sometimes cakap macam tu, but then kita punya kita punya tenaga pengajar selalu cakap, no worries, kami sentiasa ada dekat kamu, apa semua, anything you can just chat, apa semua macam tu lah. Dan kita rasa comfortable lah, sebab diorang pun berikan diorang pun berikan bahu untuk bersandar. Gitu. Dah pandai dah. Nak bahu dah pandai dah kan. Bahu apa tu? Bahu ni dah pensyarah lah. Nak nangis, gagal. Lain macam. Manjanya. Oops. Tapi memanglah orang perantau ni dia sensitif sikit, dia lebih mudah, dan yelah, mestilah ada sisi manja. Kalau orang lain boleh balik rumah,
kan setiap Betul. minggu kan. Yes. Kalau kita kat sini ialah dengan tenaga pengajar, dengan student-student lain lah, tempat-tempat lepak. Baik, kita akan berhenti rehat seketika. Saya nak tanya banyak tau sebenarnya. Lepas ni kita tanya lagi, kenapa dia tak pilih jadi cabin crew Ayo. Jadi untuk anda semua ingat Cincin Aviation Career ini, Think Aviation, Think Miatek. Dan kepada anda, ingat kempen ni, Aviation not only a career but it's a lifestyle. Lepas ni tinggalkan komen, jangan belah lagi, okey? Tengok je. Guys, korang rasa susah ya untuk dapatkan kerja dalam bidang penerbangan? Tak payah risau. Okey, sebab apa? Di Aviation Career Malaysia sempena ulang tahun mereka ni, diorang adakan sesuatu yang istimewa untuk anda, iaitu kelas pra-percuma. Percuma ya guys, sebab dalam kelas ni nanti korang akan diberi ilmu-ilmu asas mengenai dunia penerbangan, dan juga anda boleh bertanya soalan dan juga boleh dapat tips-tips istimewa dari pakar-pakar industri. So jangan lepaskan peluang ini guys, yang datang hanya setahun sekali. Kalau anda nak, komen nak di bawah dan terus register ataupun daftar untuk kelas pra-percuma Aviation Career Malaysia. Jangan lepaskan peluang ini. Masih lagi bersama dengan kami berdua dalam Cincin Aviation, Think Aviation, Think Miatek. Dan kepada anda, Aviation not just a career, it's a lifestyle. Betul pun kali ni Hebat aku. Senyum sikit. Ambil gambar. Okey, jadi untuk anda semua jangan lupa untuk follow sosial media kami, dan ini adalah audio siar dan anda boleh dengar di mana-mana sahaja without anda melihat video pun. Jangan risau. Kalau anda ada langgan YouTube Premier, anda boleh offkan skrin anda tersebut dan dengarkan suara saya yang akan menemani anda di mana-mana juga berada. Dan kepada student dan yang masih cari pekerjaan, yang rasa duduk tengok sosial media yang tak berhenti-berhenti selama 2 bulan tu, kau buatlah sesuatu bersamalah dengan kami Aviation Career, Think Aviation, Think Miatek. Baik, jom. Yes. Tadi kita tinggalkan soalan untuk you, kenapa you memilih menjadi below the wing punya kerjaya, not above the wing punya kerjaya? Okay. Pertama-tama sekali tu memang kita pilih cabin crew. Okay. And then tapi dah berapa kali pergi interview, tapi saya tak ada rezeki lagi. Tak ada rezeki lagi apa semua. Tapi sementara kita menunggu nak capai apa yang kita nak, kita masuklah below the wing. Betul. And then bila kita masuk below the wing, kita try to adapt to changes apa semua. Rupanya ground staff pun menyeronokkan. Lebih seronok, betul. Sebab dia punya department sangat luas, sangat besar. Dekat bawah, kalau dekat atas boleh tengok ada 2 je jawatan kat atas. Betul. Pilot, cabin crew. Kalau kat bawah ramai, ada abang rem, ada ada kargo, ada immigration, ada engineer. Yes, engineer Yang jaga gate. Ya, jaga gate. Special handling. Correct. Korang nampak tak banyak? Okay. Dan you pun tak sangka sebenarnya kerjaya you boleh meluas. Betul. Okey, memang yang pekerjaan pertama di aviation memang di syarikat sekarang. Tidak. Bolehlah cerita tu kan. Syarikat sebelum ni you bekerja di BKI atau di KLIA juga syarikat pertama? Syarikat pertama memang dekat KLIA, KLIA 2 dengan GTR buat kapal Air Asia. Gaman Tony. See? Yeah. Saya dapat capai apa yang ayah saya cakap dulu. So sangat best lah. Sangat best. You bekerja. Kemudian berapa lama tu di syarikat tu? Dekat situ around 1 tahun. Lepas tu saya dapat offer dengan My Airline. Yes. The new babies. The new babies waktu tu. Yes, correct. Tapi apakan daya, mungkin kita boleh cakap usia dia tak panjang ke apa ke. Rezeki kita kat tempat lain pula. Betul. Kemudian sekarang ni di syarikat yang sekarang. Yes. Itu you pergi interview juga lah. Betul, interview. Sekarang dengan MAG, kita attend VVIP passenger for Malaysia Airlines yang travel dengan Malaysia Airlines. Nampak tak? Kenapa saya tanya sebenarnya ini adalah career movement. Dan saya bukan nak, okay, nice to know, above the wing adalah pekerjaan seperti pilot dan cabin crew. Below the wing yang mana Yong cakap tadilah yang berada di bawah. Dan saya memang suka sangat kalau jumpa anda semua kat depan mata saya suruh anda cari peluang below the wing tu. Sebab saya pernah jumpa daripada ground staff jadi head
of Safety. Saya pernah jumpa daripada ground staff ini, dia jadi head of comms, communication and corporate comms. Kemudian kerana apa, Below the Wings ni dia sebenarnya paling banyak sekali berurusan dengan manusia-manusia dan paling banyak pengalaman, betul tak? Betul. Passenger lambat, passenger cepat, beg hilang, kemudian atur sistem down, yang satu dunia down tu. Cerita sikit you pengalaman. Adakah syarikat tu mengalami sistem down? Tidak. Tempat kami syarikat tidak. lain yang menggunakan tu. Betul. Tapi penuh jugalah bila syarikat lain yang menggunakannya tu kan. Betul. Tapi you okay, selamat je. Selamat je. Sebab kita 10 passenger VVIP. Kelas. Jadi itu nak beritahu bahawa mereka ni banyak pengalaman. Bagi syarikat-syarikat sebenarnya dia nak cari pekerja yang mana boleh selesaikan masalah. Betul. Bukan melakukan kerja. Melakukan kerja semua orang boleh buat kerja. Yes. Semua orang boleh berada depan komputer, semua orang boleh bagi idea, semua orang boleh buat benda-benda yang orang lain buat. Tetapi adakah dia ada kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan berfikir sewaktu dalam tahap ketekanan? Tertekan tak kerja Below the Wings? Sangat tertekan. Actually bidang aviation is very tough. Tapi bila ada passion dekat situ, ada minat dekat situ, semua pun boleh. Betul. Baik. Apa antara, kalau kita ayat kita kan, keseronokan, keselesaan lah bila you bekerja dalam dunia aviation ni? Paling selesa tiket kapal terbang lah. Yang penting ada kosong je, RM50 sampai Sabah. RM50 sampai Sabah. Betul. Ayo, cemburunya saya. Pergi balik 100 saja. Betul. Alah, macam duit minyak dah bayar Duit bas, tambang bas. Lagi murah daripada tambang bas ke Pantai Timur. Betul. Itu yang paling seronok sekali. Betul, itu paling seronok. Kedua, saya suka pemakeup. So mestilah kita suka sebab kita pergi kerja nampak cantik, grooming apa semua. Ni dah kahwin pun orang tak rasa dah kahwin. Dah kahwin, betul. Dah ada anak pun orang cakap, ke dah kahwin? Belum ada anak kan? Macam saya semua cakap umur saya 28. 26 kot. Ini orang aviation ni. Untuk you dan saya rasa sebab grooming tu adalah, yalah macam kita cakap kan, dia bukan kerjaya tapi dia adalah lifestyle. Jadi walaupun kita tak bekerja pun, kita rasa memang kita kena bersiap. Betul. Sebab kita pastikan bahawa orang nampak kita tu presentable. Itu perubahan diri. So kalau akak-akak ada anak-anak yang malas nak bersiap, masuk je kat Miatek ni, settle hidup. Tahu. Kemudian gaji macam mana pula tu? Gaji, okey, perbezaan dia saya bagi banding lagi lah dekat tempat saya dekat Sabah dengan dekat sini. Boleh? Dekat Sabah kita susah nak dapat basic 1.5. Ya. 1.6 tu paling minimum lah. Paling minimum, tapi sangat susah. Sometimes kita dapat 1.2. Under probation dapat 900. Ya, ini realiti kehidupan dekat Sabah. So bila datang dekat sini dengan sertifikat SPM and then dengan sijil Miatek, berbekalkan bekalan-bekalan ni, kita dapat kerja and then kita diberi basic 2,100. Di mana basic tu sangat besar. Sangat besar. Betul. Kalau dibandingkan waktu umur semuda itu masuk dalam airline. Yes. Kemudian ada peningkatan lah bila berubah-ubah syarikat dan sebagainya kan. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada. Kalau tak ada, tak naklah kerja dah ya. Betul. Tapi memang kalau siapa bekerja Below the Wings tu, dia lama kan berkhidmat kan. Sebab selesa. Kalau Above the Wing ni dia banyak perubahan lah. Dia sebab tekanan lagi besar, lagi tinggi. Okey, kemudian macam mana sambutan keluarga bila you dah bekerja? Ramai lagi abang-abang ikut kerja kah dengan aviation tu? Betul, ada. Ada. Ya ke? Ada. Okey. So far sekarang saya punya abang dengan cousin ada 1, 2, 3 orang cousin dengan 1 orang abang. All masuk aviation punya industri. But diorang kan lelaki, diorang nak yang fizikal. Diorang kargo. Dan diorang pun seronok kerja. Seronok kerja. Ada yang kerja rem lah tu. Semua kargo. Semua kargo. Semua kargo. Ya, saya dengar kerja kargo ni mudah Saya dengar lah. Sebab dia cakap passenger dia tak bercakap.
Betul lah. Yelah betul lah. Passenger dia tak cakap. Passenger dia tak cakap. Dia pastikan passenger dia masuk kapal terbang betul fly. Dia settle. Betul. Passenger mendarat dia sambut. Betul. Tak bercakap. Tak bercakap. Tak ada komplain. Ya. Ya. Tak ada komplain. Ya ke? Kita kena try ni masuk kargo je. Taklah, barang tu tak ada komplain. Tak ada. Tak ada. Mana ada dia nak komplain? Tak ada. Kalau kapal terbang tu lambat dan sebagainya, salah kapal terbang tu lah. Betul. Bukan salah barang tu kan. Betul. Itu yang saya dengar, dan benefit dia sama saja tu dengan orang yang kerja dekat above the wing dan below the wing kan. Sama. Kemudian bila sekarang perubahan kehidupan you rasa apa masa depan lagi yang you cari, yang you nak capai lagi Yong? You nak buat apa lagi Yong? You nak jadi jawatan apa lagi tu? Sekarang ni memang ke arah untuk kembangkan diri sendirilah. Jangan kembang bukan sangat. Diri. Career. I mean career. Career. Kita nak kembangkan career sebab kita nak lifestyle. Yes. So far adalah angan-angan nak buka bisnes sendiri. Buka bisnes sendiri. Betul. Ada nak beli rumah. Yes. Tapi rumah paling sudah belikah? Belum lagi. Belum InsyaAllah kemudian. Beli kat kucing Kucing pula dah. Orang rumah dah pandang lain macam ni. Dapatlah aku sewa. Sikit boleh lah bayar sewa kat kucing nanti. Suka nak pergi kucing. Suka. Kucing number 1. Oh my god. Sabah number 1 juga. Semua tak, Borneo number 1. Pandai kan? cover. Pandai kan Borneo number 1. Saya suka sangat. Dan kemudian sekarang ni macam mana kenaikan pangkat you nampak dalam kerjaya you? Macam mana nak cakap? Sama ada you nak atau tak nak lah sebenarnya. Sama ada nak atau tak nak. Tapi macam sekarang memang saya pegang role untuk sebagai supervisor lah. Wow. And then saya ada around 30 orang anak nak kena dijaga. 30? Ya. Saya nak jadi anak you lah macam ni. Cukup. Kemudian. Wow. Yes. So something yang to be proud kan. Satu yang boleh dibanggakan. Yes. Bagi seorang yang tidak tahu dalam dunia aviation, Betul. tidak pernah naik balloon pun, Betul. tidak pernah naik kapal terbang sebelum ini, akhirnya ada lebih kurang 300 kumpulan untuk diselia. 330. Saya nampak besar sikit lah. Okay. Besar sikit lah kan. Tak ada nampak kecil Kalau sangat. 300 saya sudah botak. Tak adalah, dah naik pangkat dah. Hit dah. Baik, tapi sebenarnya kita nak bagi tahu dalam dunia aviation ini kenaikan pangkat dan juga peluang tu sangat luas kan? Sangat luas, bukan betul. saja within the company, bukan saja dalam company, tetapi Betul. dengan company yang lain. Betul. Tentu ya ada teman-teman kawan-kawan yang berhijrah ke company overseas kan, macam Qatar. Ada berhubung lagi dengan diorang tu. Ada macam dulu saya ada member kita sama-sama kerja dekat GTR. GTR GS je. Lepas tu dia dapat cabin crew Asia. Lepas tu baru ni saya dah tahu dia dah pindah cabin crew Cathay Pacific. Cathay Pacific pula. Yes. So sangat best lah tengok. Sangat best. Betul. Lifestyle kan. Yeah. Kerjaya tu, itu yang saya nak bagi tahu kepada semua. Saya kadang-kadang penat kan nak bagi tahu kan bahawa peluang, cuba dulu dalam bidang aviation ni, ambil dulu pendidikan dulu, faham dulu, tengok otak tu boleh pergi tak. Macam you masuk dulu, you rasa otak you boleh belajar ke aviation ni? Memang rasa macam tak boleh. Macam apa ni? Sebab bahasa tak sama. Bahasa tak sama? Bahasa tak sama. Macam kalau macam toilet kita panggil toilet tandas. Tapi dekat aviation kita panggil lavatory. Macam mana lah jadi lavatory? Apa lavatory ni? Apa lavatory-nya kan? Nak cari lavatory kan satu hal kan. Betul. Lepas tu bila timing, reporting time, boarding time, departure time, dah lah boarding time lagi, departure time lagi, arrival time, ETA. Pening kepala. Banyaknya. Itu baru dalam dunia. Itu kami bagi tahu juga kepada anda semua, betul tak? Kita bagi tahu dia orang. Sebab benda ni adalah satu, bila kita masuk dalam dunia penerbangan ni, dia
berbeza. Sangat berbeza kan. Itu belum lagi kalau sebagai ground staff ni, dia kena tengok analisis, kita panggil apa, GD GD, yes. G for D tu for what lah? Declaration. Declaration. Terima kasih supervisor. Alah, pura-pura lupa. Betul kan saya. Declaration tu diorang kena baca, dan kat situ semua short form. Betul. Semua short form. Tapi best lah. Best. Sebab kau tahu boleh bercakap pakai kod-kod ni. Ya. Dan kita hanya beri dunia kita kan. Itu yang seronok. Kalau macam doktor dia punya tulisan, kita tak faham. Betul lah you cakap macam ni. Doktor punya tulisan kan. Betul. Kita tak faham. Kita punya kod. Kita punya kod. Cuma doktor pegang pula kita punya declaration tu. Dia faham ke tak faham? Ya, faham ke tak faham kan. Nanti kita buat. Dan itu saya nak ingatkan kepada anda bahawa setiap kerjaya yang perlukan lesen, dia adalah profesional punya kerjaya. Betul. So you jadi supervisor, lesen apa yang ada dekat you sekarang? Saya ada first aid. Wajib. Yes, safety. DJ. Oh DJ radio. DJ. No, bukan DJ. Bukan. Dangerous good. Dangerous good DJ. And then customer service. So itu kena ada dan di renew 2 tahun sekali untuk ground staff. Betul, recurrent. 2 tahun sekali kan, recurrent. 2 tahun sekali. Itu bagi tahu kepada anda, mak bapak, makcik-makcik yang masuk ni, sebab ada yang jumpa, dia bagi tahu kita bila tengok podcast ni terus suruh anak pergilah kan jadi ground staff, jadi steward. Bukan itu sahaja, betul tak Yo? Betul. Sebenarnya anda kalau yang suka belajar boleh ambil diploma cargo management, boleh ambil diploma untuk engineer. Yang mana ada sertifikat A, Cert A dan Cert B. Yang mana memang suka elektrik, mechanical tu, masuk elektrik dan mechanical aviation. Yes. You pun mesti ada kenal kawan-kawan yang kerja engineer kan? Ada cargo department. Yes. Kan? Dan diorang gaji, tak payah cakap lah kan. Sama standard dia. Dan diorang pun dapat terbang juga. Dapat. Oh, ada satu lagi benefit dia. Ada allowance makan. Pakai kad je tap. Kalau lebih tinggal tambah RM1, RM2 je. Tambah RM1, RM2. Betul. Makan pun bagi. Makan pun bagi. Dekat college pun bagi makan. Kerja pun dapat lagi. Dana pun dapat lagi. So apa dia? Gemuk lah. Tak, salah, bukan gemuk sikit. Nak tahu apa? Apa dia? Ting aviation, ting metek. Tak dapat. Tapi itulah benda kelebihan dalam dunia penerbangan yang kami nak bawa. Sambil-sambil anda dengar informasi-informasi bersama saya dan juga Yoni. Ini kali ke-101 kita berjumpa. Yelah, nanti kalau orang rumah aku tanya 101 99 lagi kita orang jumpa dekat dinding-dinding KLIA yang pernah saya duduk situ, dan dia lalu macam tu lah. Redha nama je. Baik, kita dah berhenti rehat, tapi untuk you selepas ini saya nak you bagikan tips-tips macam mana untuk diorang masuk ke dalam aviation career dan juga method ni. Kemudian kita nak tanya macam mana kehidupan you selepas sudah mempunyai 300 orang anak tadi, 30 orang anak tadi tu. Boleh cerita sedikit saja, tak nak sentuh banyak sebab you masih lagi bekerja. Apa tanggungjawab you. Tentu ramai yang interesting. Dan bagi saya, siapa yang tahu je pasal ground staff walaupun below the wing, ingat tau, kepentingan dia lebih daripada pekerja-pekerja above the wing. Tanpa dia orang punya clearance, kapal terbang tersebut tidak boleh fly. Tanpa engineer punya clearance, kapal terbang tersebut tidak boleh fly. Maka tak adalah gaji kami. Gaji fly kami tak ada. Bila dia orang bagi kami fly, baru gaji kami baik. Baik, kita berehat seketika. Jangan ke mana, tinggalkan komen, follow kami di sosial media. Jumpa kejap je lagi. Ingat, ini adalah Chit-Chat Aviation Career, Think Aviation, Think Method. Okay guys, korang tengah bersedia untuk pergi interview kerja dalam dunia penerbangan ke? Ikuti tips-tips yang berikut ni untuk meningkatkan peluang anda.
Okay, tips yang pertama adalah buat study sikit lah pasal airline yang korang mohon tersebut dan juga position ataupun posisi ataupun jawatan yang korang pohon itu. Kalau ada pengetahuan asas pasal benda-benda tu semua, ini merupakan satu advantage dan memudahkan korang untuk menjawab soalan-soalan yang diberi itu nanti. Dan yang kedua pula ialah berkaitan dengan pemakaian. Korang kena perlu pakai pakaian yang sesuai untuk pergi interview. Pada lelaki, pakailah seluar slack dan juga shirt lengan panjang, kemeja lengan panjang kan, rambut kemas. Misai apa semua cukup lah. Pada yang perempuan pula, make up dan kemas, neat and tidy. Lelaki jangan lupa pakai tali pinggang dan kasut kasih kilat, jangan pakai slipper ya. Tips yang ketiga inilah melatih diri anda menjawab soalan-soalan yang biasa ditanya, macam kenalkan diri anda ataupun introduce yourself kan. Biasakan bercakap di depan cermin untuk build up your keyakinan diri. Itu penting, nanti bila kita dah masuk, kita ada keyakinan diri yang tinggi. Okay guys, jangan lupa untuk klik daftar sekarang untuk ikuti kelas pra percuma kami. Jangan lepaskan peluang ini. Masih lagi bersama dengan kami Cincin Aviation Career, Think Aviation, Think Miatek. Ingat tahu korang, ini dia aviation not just a career, it's a lifestyle. Untuk anda semua, pastikan untuk memilih lah yang mana ada saudara mara, adik, terus hubungi kami, DM di TikTok terutamanya, kerana kita ada siang dan juga malam. Kita bekerja keras untuk mengembangkan lagi, membagi ramai lagi yang tahu mengenai dunia aviation ni untuk anda sertai. Saya rasakan kan Yung, orang rasa dunia aviation ni dia tak nak masuk sebab dia rasa tak layak. Betul kan? Betul, sebab dia perlukan English. Dia perlukan English. Kemudian dia rasa macam dia rasa korang yang rasa dia rasa dia tak cukup cantik. Betul. Tak handsome walaupun untuk ground staff. Betul kan? Diorang rasa ramai. Macam dunia aviation ni terlalu tinggi. Betul. Kalau nak masuk tu kena yang cantik-cantik je. Betul. Kena yang handsome-handsome je. Betul, diorang lah yang rasa. Ya, diorang rasa macam tu kan. Tapi sebenarnya jangan risau. You pergi dulu interview, masuk dulu belajar. Kemudian percayalah, bila you masuk, you auto handsome, auto cantik. Bila masuk Miatek, dekat situ awak punya cantik, awak punya handsome digilap. Yes. Seperti berlian tu. Ya, jangan risau ada surprise nak gilap. Kan? Dia gilap anda semua. Kemudian dan masuk pun, macam saya sendiri pun nak bagi tahu, saya sendiri zaman muda saya tak handsome. Ya ke? Ya. Saya adalah, kalau dalam popular student tu, kita ada grup popular biasa, saya geng-geng popular. Saya popular sebab saya belajar rajin. Saya banyak belajar, saya banyak wakil sekolah kan. Jadi saya rasa rendah sangat. Orang lain kata handsome, kawan saya 5 orang tu, yang 4 orang tu semua handsome. Ya ke? Ya, 4 semua handsome. Semua orang mengorat tiap-tiap hari. Saya rasa saya paling kurang sebab saya tak main bola. Diorang main bola. Jadi saya lah tuang air untuk diorang. Budak Milo lah ni. Hina kan. Budak Milo tapi jaga beg. Saya. Tapi jap lagi boleh share lah gambar lama. Mesti ada fans yang nak tengok. Jangan. Sangat terasa. Tapi bila masuk dalam dunia aviation, walaupun saya kurus, gambar saya di graduation memang kurus. Macam yalah, sebab kita pakai uniform kan. Kalau Nyak tu pakai uniform tu, fit tu macam tak cantik. Kalau badan tak fit, uniform tu bahu tak elok duduk kan. Sebab kita kurus kan. Betul. Dia nampak tak cantik. Tetapi bila dah start masuk aviation tu, dah tahu dah nak potong mana, nak ukur mana, nak buat apa. Handsome terus sampai sekarang. Betul lah. Untuk you pun sama juga kan? Adakah itu yang you rasa dulu-dulu? Betul. Dulu boleh cakap saya pun samalah. Saya dulu masa sekolah, saya
pernah jadi atlet lari. So atlet lari ni macam biasalah famous. Rentung sikit. Bukan famous, rentung sikit. Tapi bila dah masuk aviation, sebab itulah juga dulu saya pun tak confident nak masuk aviation. Betul. Sebab kulit saya rentung. Betul. Tapi bila dah belajar dekat Medtech apa semua, tiba-tiba jadi putih Tiba pula jadi putih. Tak tahulah. sebab office kita sejuk. Office kita sejuk. Mungkin lah kot. Lepas tu office kita wangi. Betul kan? Betul. Dia bau airport dan juga bau kapal terbang itu yang dirindui bila kat rumah kan. Betul. Macam tak ada bau ni. Okey, Yung boleh cerita sikit antara pengalaman yang you tak dapat lupakan sepanjang you bergelar kaki tangan penerbangan ni. Okey, pengalaman yang tak dapat lupakan. Sekarang ni tempat saya bekerja ni sangat best. So banyak sangat momen yang sangat berharga. Salah satunya saya jumpa David Beckham depan mata. Orang lain beratur tu. Dekat David, TRX tu. Betul. Dia yang datang. Dia yang datang lalu. Dan tak crowded. Sebab place tu memang for business class je apa semua. Bukan David Beckham je. Ramai lagi macam Super Junior baru-baru jumpa. Siapa suka Super Junior? Ya, saya suka. Saya K-pop. So apa je lagu try sikit? Tak ada. Memang susah lah saya nak nyanyi. Tapi itu pengalaman yang orang lain tak dapat kan? Betul. Sebab kita ada akses ke dalam bilik yang bersesuaian dengan betul. passenger tersebut. And then jumpa Tok T. Yes. Kita tak perlukan tiket nak pergi tengok konsert ke apa. Jumpa dia macam tu je. Jumpa macam tu je. And then kulit dia sangat cantik. Cantik. Baik. Masa dia datang kan, kita orang nak ambil gambar, nak selfie dengan dia. Sebab dia tak adalah macam ni sangat. Tok T sangat humble. Okay. Yes. And then kita nak ambil gambar tapi sebab terpesona. Lupa dah kita macam ni je. Macam sangat cantik. Biarlah di dalam minda saja. Ya, betul. Kenangan itu kan. Betul. You terus jadi citizoners lah. Terus jadi. Terus jadi citizoners Terus. Jadi memang ramai orang cakap itu adalah penyanyi nombor 1 kan. Ya. Memang kita susah orang nak jumpa dia. Susah sangat-sangat orang nak tahu dia, nak tengok dia. Tambah ramai teringat tengok dia makan. Makan? Kenapa? Betul. Ada orang fikir penyanyi nombor 1 ni dia makan lain. Dia tak makan macam kita. Makan baik? Tak tahulah. I see. Untuk yang meminati, yang mengidolakan Tok T ni. Baik, kemudian nanti kita nak rumuskan sekarang ini yang mana anda belajar juga daripada sini. Inilah tempatnya. Inilah kapal terbang yang dia lihat hampir setiap hari. Dia pandang macam tu je. Sekarang lagi besar kan? Ya, besar dah. Yang ni kecil kan? Yang tempat kerja lagi besar kan? Besar. Lagi besar. Baik, untuk pendapatan memang up lah. Memang up. Up daripada dulu. Up daripada dulu lagi. Boleh simpan duit lagi kah? InsyaAllah. Boleh. Lifestyle kan. Bila dia jadi lifestyle betul. Lagi staff dapat staff discount. Lifestyle ada, pun. Betul. Boleh beli. Saya suka dulu saya shopping dekat terminal. Sebab ada staff discount. Ada staff discount. Dan dulunya kalau ikut pasaran dulu, perfume yang ada setengah-setengah perfume yang di terminal tidak dijual untuk staff. Bukan, tidak dijual di pasaraya Semenanjung. Hanya jual di situ saja. Sewaktu dululah kan. Dulu kan tak ada personal shopper, tak ada apa. So, jadi kita lah yang ada bau tu dulu, yang ada baju tu dulu kan. Dan kita ada sale kat situ. Kita dapat tahu dulu sale dia orang ada bila kan. Kemudian you punya kerjaya movement sekarang memang apa plan you selepas ini? Plan selepas ni kalau untuk bidang kerjaya you nak kalau untuk bidang kerjaya memang nak aim lagi tinggi. Lagi tinggi lagi. InsyaAllah saya doakan yang terbaik untuk awak. Thank you. Ya Allah, best je. Itu untuk kerjaya. Kebanggaan betul. Awak pula macam mana ni Kebanggaan keluarga lah. Tapi bersaing lah kan. Sepupu betul. Ada, abang ada. Betul. Tapi bersaing. Sekarang semua balik kampung. Semua balik kampung. Semua look up kat you lah. Semua memandang
Ya, betul. Alhamdulillah. Apa yang dah buat dah dekat kampung, dah bagi apa dah sejak kerja aviation ni? Percutian lah apa lagi kan? Ya betul. Percutian. Ada bagi dah family naik balloon? Ada, tapi family tak nak. Oh ya? Ya. Diorang kurang? Betul, kurang. InsyaAllah plan kita orang mungkin hujung tahun ni untuk bawa terbangkan naik balloon family untuk datang cuti dekat sini. Yes. Naiklah cakap kat dia rugi. Kan? Kena naik selalu. Betul. Baik, untuk anda semua kemudian kelayakan seperti mana yang kita beritahukan kepada anda. Sama juga Yong ada kat sebelah saya ni, yang mana SPM menjadi kita punya bekalan. Betul. Itu. Dan you tambah lagi satu, iaitu daripada aviation career ataupun MIATEC sendiri kan. Betul. So kalau you rasa SPM ni harus buat dengan baik lah kan. Betul, harus buat. Tapi kalau kita dah buat yang terbaik pun tapi kita tak dapat capai apa yang kita nak, jangan risau, ada MIATEC. Ada aviation career. Ada aviation career. Kemudian dia ada exam pun, dia tolongkan memberi saluran interview kan. Ada. Banyak jugalah interview you hadir. Banyak, betul. Banyak. So far sekarang still attend tu cabin crew punya interview. Kalau waktu cuti lah. Still pergi sebab mana tahu rezeki. Masih lagi nak mengejar impian tersebut? Masih lagi. Cuma sekarang halangan terbesar untuk kejar impian tu mesti orang rumah lah. Tak boleh lah Tak boleh lah. Naik pangkat lah Office hour lah Office hour lah Dah jangan shift Jangan shift. Tapi shift seronok kan? Seronok. Saya sangat suka. Saya rasa lebih ramai orang suka kerja Kejayaan Aviation ni. Sebab hujung minggu sekarang terlalu padat. Betul. Terlalu sampai tak boleh bergerak lah. Saya nak pulang ke Pantai Timur pun, kalau cari hujung minggu, 10 jam baru-baru ni saya daripada Terengganu ke Kuala Lumpur. Dah macam hari raya dah saya rasa. Terengganu ke? Tak, saya pulang ke Terengganu kan. Ada kerja kat Terengganu. Saya balik hari Ahad. 10 jam. Ayo. Jalan kaki ke apa? Kereta je. Okay. Kalau naik jalan kaki saya sampai dululah. Saya lupa nak turun kereta tu. Tapi kalau saya tinggalkan kereta teruk sangat pula kan. Tinggal kereta tu. Baik, akhir sekali daripada Yong sendiri, apa you boleh bagi tahu kepada kita punya penonton-penonton, peminat-peminat aviation career ni kan? Nasihat, tips ke, nasihat ke, atau you nak buka minda diorang ke? Silakan Yong. Okay. Yang you dah prepare seminggu dah ni rasanya. Prepare seminggu. Okay, so bagi saya bagi saya simple. Jangan fikir duit. Nak masuk dekat sini, kita nak belajar ni kena bayar macam ni apa semua. Kalau saya duit tu kita melabur untuk diri sendiri kita. Kita nak dapatkan kerjaya yang lagi elok, kita nak ubah kehidupan kita, kita kena melabur, kena cuba dulu baru kita tahu. Jangan risau kalau gagal sekali, tak bermakna kita akan gagal terus. Kita still boleh try. Macam kita orang ni masa saya batch on 2019 dengan MIATEC. Masa tu kita batch PKP COVID landa kita punya satu negara ni, and then macam about 2 years. Tapi tengok kita sekarang dekat mana. Still kita boleh berdiri, kita boleh kita still dengan aviation apa semua. So jangan risau untuk ibu bapa di luar sana yang fikir pasal duit apa semua. Jangan risau, try dulu, try masuk. Cuba dulu invest sedikit untuk masa depan anak-anak. Tapi lepas tu jangan lupalah mesti kena bila think aviation, think MIATEC. And then aviation is not just a career, it's a lifestyle. Betul sangat-sangat sebenarnya apa yang dia cakap. Ini adalah pelaburan kita, bekalan kita sebenarnya. Kalau dikirakan untuk terlalu murah sebenarnya bagi saya dengan harga package yang ada untuk anda sambung pelajar ini. Kerana kalau ikutkanlah kiraan congak-congak kan, Yung kerja 2 bulan dah settle dah. Dah settle lah. Dah settle dah. Berbanding PT-PT kan.
Alah Jangan, tak boleh. Tak boleh. Gam. Jadi kepada anda semua ingat, jangan rasa macam ini satu beban pula, ataupun satu benda yang macam kalau buat ni nanti confirm ke dapat kerja, confirm ke ini. Confirm dapat kerja jika anda tidak berputus asa dan dengan kesungguhan yang anda pamerkan untuk diri anda, untuk dapat dalam dunia aviation ini. Kerana peluang-peluang tu besar. Betul. Dia buka peluang, dan percayalah memang ramai kita punya aviation staff yang pun ambil kursus-kursus ini. Jadi mereka sedar kesungguhan anda untuk masuk ke dalam dunia aviation. Kerana tahap belajar kan, betul tak Yung? Orang berbeza-beza kan Yung? Yeah. Ada yang boleh pandai terus belajar, yang rasa macam tak perlu, betul tak? Ada yang ramai lagi adalah dia kurang sedikit. Dia kena ada orang bimbing 2-3 bulan untuk dia jadi bijak dalam bidang aviation ini. Dan pengalaman saya menemu ramah Yung ke ramah orang lain, semuanya cakap benda yang sama, iaitu bila you ada bekalan ni, you dah satu kaki dekat dalam dunia aviation. You tak nak usaha untuk dapat sahaja. Betul. Wow, best sangat-sangat dengan you hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Memang lifestyle sangat-sangat saya nampak hari ni. Harap kita berjumpa lagi dan semoga berjaya dalam kejayaan sebelum ini. Thank you. Ada apa-apa jangan lupa ajak saya lah. Okey, saya pun sama. Ada apa-apa jangan lupa ajak. Oh ya, kena ajak juga Kena. Alah, tak nak macam ni. Tapi saya nak bekerja bawah-bawah nanti. Ayo, janganlah. Boleh lah. Saya garang. Garang. Okey, tak apa. Saya SOP punya orang. Mesti awak suka. Ayo. Okeylah. Baik, terima kasih kepada anda semua. Jangan lupa untuk saksikan kami, follow kami di sosial media ataupun di mana-mana saja anda saksikan Aviation Career ini. Kerana kami akan pasti bersama dengan anda. Live kita pun hampir setiap malam lah. Ada malam-malam diorang bagi je soalan. Kami tahu yang tanya soalan tu bukan orang yang sama. Audience kita berbeza. Anda juga berbeza. Dan komen juga kat bawah. Ingat kalau ada kritikan dan juga apa-apa je, mesej lah kami Saya tulis kat bawah. Let dah. Kita nak bagi orang belajar ni. Dapat kerjaya. Ingat, Cincin Aviation Career. Think Aviation. Think Mia Tech. Aviation, not just career, it is a lifestyle. Jumpa anda lagi. Korang masih lagi bersama dengan kami, Cincin Aviation Career. Think Aviation, Think Mia Tech.